Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam stas julang kecemerlangan. Kembali lagi anda di Estek TV, sensasi terkini. Saya Nurkisha Sofia, wartawan Estek TV. Hari ini, 19 Disember 2025, sekolah kami telah mengadakan majlis perpisahan untuk cikgu kesayangan kami iaitu Encik Arman bin Razali, Guru Kanan Mata Pelajaran TVET SMK Seri Tanjung. Beliau telah berpindah ke sekolah St. David dan memegang jawatan sebagai Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Mari kita saksikan bersama-sama. Masalah saya rindu dengan bibitnya Hai. Lama tak jumpa. Kat sana. Pergi interview tiba-tiba dia speaking. Lilau-lilau tu. Assalamualaikum. Kami dari kelas 2 Gamma ingin mengucapkan ribuan terima kasih Cikgu Arman kerana mengajar kami selama 11 bulan 2 minggu dan kami ingin meminta maaf atas salah silap kami selama ini. Terima kasih. Okey, cikgu happy tak tinggalkan kita orang? Dia sebenarnya tinggalkan kamu ni ada satu perasaan. Memanglah cikgu dah lama kat sekolah ni, perasaan sedih tu memang ada. Tapi cikgu nak buat macam mana? Itu semua atas arahan bertugas. Okay, kalau ikutkan hati memang tak nak berpisah dengan pelajar-pelajar di sekolah ni, dengan semualah, termasuk sekolah ni juga. Tapi apakah daya cikgu? Soalan nombor 2, cikgu boleh tak rate sekolah ni on 1 to 10? Rate sekolah ni? Ya. Yeah. Cikgu bagi 10. 10? Ha, Wow, sebab tinggi. sekolah ni memang terbaik. Memang terbaik dari segi infrastruktur dia, pelajar, terutama pelajar dia lah. Pelajar dia memang terbaik. Soalan yang terakhir iaitu soalan yang ketiga. Cikgu, kalau boleh bagi emoji dekat pelajar, cikgu nak bagi emoji apa? Kita ada 4 pilihan. Emoji apa? Lagi? Ni dengan ni. Cikgu boleh pilih 1. Cikgu pilih yang nombor 3 dengan nombor 1. Nombor 3 dengan nombor 1. Okey. Ni nombor 3. Dan ini nombor 1. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Arman kerana sudi memberi saya soal cikgu. Berakhirlah sudah majlis perpisahan kita pada hari ini. Semoga Encik Arman sentiasa dipenuhi dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimurahkan rezeki selalu. Itu sahaja laporan daripada kami di Estek TV, sensasi terkini.